Saya nak berkongsi pengalaman yang tak dapat saya lupakan. Kejadian ini berlaku pada tahun 2017. Waktu itu saya baru saja balik dari tempat kerja. Letak motosikal saya, berjalan daripada kawasan tempat letak kereta bertingkat menuju ke arah rumah saya. Apabila kisi pada malam itu, saya terperanjat apabila ternampak di bawah satu pohon dekat kawasan rumah saya di Hogang. Ternampak ada anak patung. Apa yang menakutkan tentang anak patung ini, Casey? Anak patung ni mempunyai wajah yang amat menakutkan dan menyeramkan. Sedang saya berjalan, saya ternampak dari jauh. Jadi saya mendekati anak patung ini. Ternyata saya rasa pada waktu itu ini adalah anak patung yang digunakan untuk tujuan sihir. Jadi untuk teman-teman dari Indonesia, kalau tidak tahu apa itu anak patung, itu adalah boneka, ya, boneka. Jadi boneka ini ataupun anak patung ini, kenapa saya tahu adalah tujuan sihir? Sebab dekat badannya ada gambar wajah seseorang. Anak patung ni, tangannya di sebelah kiri kanan ada kaki, kepala, ada rambut, tapi di badannya diletakkan scotch tape dan dililit, dibalut dengan gambar seorang wanita. Casey, bila saya nampak, saya terperanjat, Casey. Saya tak tahu apa yang patut saya lakukan, apa yang patut saya buat. Saya hanya berdiri dan memandang ke arah gambar tu. Makin saya tenung, makin seram dibuatnya. Lalu apa yang saya lakukan? Saya keluarkan telefon bimbit saya dan saya petik gambar, Casey. Petik gambar anak patung tu nak tunjukkan pada kawan-kawan saya, pendengar Ria 897 FM. Jadi katanya dia keluarkan handphone. Saya keluarkan handphone, saya nak ambil gambar lah, nak tunjukkan pada kawan-kawan saya. Jadi saya petik gambar, saya hantar WhatsApp dekat chat group saya. Dalam chat group saya ni cuma ada 5 orang saja. Message send. Tiba-tiba, Casey, sampai rumah, saya letak beg saya mandi. Sebenarnya handphone saya masuk banyak message, berbunyi-bunyi, Casey. Tapi saya dalam tandas tengah mandi, saya tak dengar handphone dalam bilik. Keluar dari tandas, saya nampak ibu saya baru nak masuk dalam bilik. Belum tidur lagi ibu aku ni. Saya pun jalan sambil saya lap rambut saya yang panjang. Tengah lap. Saya dengar, Casey, dekat kawasan ruang tamu, telefon bimbit saya zzz. Sebab saya letak silent mode, hanya vibrate. Jadi, banyak ni message. Saya pun pergi, angkat telefon. Saya tengok message, ada lebih kurang dalam 30 messages. Saya pun buka, semua daripada chat group saya. Gambar siapa ni? Mana kau dapat? Semua message. Kemudian seorang teman kata, "Bro, kenapa kau snap gambar? Lebih baik kau buang gambar ni." So what happened? Dunia ni amat kecil, Casey. Dalam gambar tu adalah
kenalan salah seorang kawan saya yang dalam chat group yang hanya ada 5 orang. Dalam 5 orang tu, tak termasuk saya, dalam 5 orang kawan yang ada dalam chat group tu, salah seorang kenal orang yang dalam gambar, perempuan yang dalam gambar tu. Jadi saya baca message thread ni. Dia kata, kenapa kau ambil gambar? Delete gambar, delete. Lepas tu dia telefon saya. Ada beberapa miss call. Dia message lagi, kau kat mana ni? Delete sekarang. Kemudian ramai yang tanya, teman-teman yang lain tanya pada dia lah, Zal, apa cerita? Apa kena delete? Korang yang lain delete gambar. Pendengar Ria 897, saya pun takut ke si, sebab si Zal ni tidak explain. Aku call, pick up now, pick up. Saya pun call dia balik. Kemudian teman saya ni jawab panggilan. Dia kata, kau dah delete belum daripada handphone kau? Apa cerita ni? Gambar tadi sepupu aku punya makcik. Dia kena sihir ke? Dia bukan kena sihir. Sepupu makcik aku dah meninggal 2 tahun lepas. Aku rasa diorang nak puja dia. Engkau pergi simpan gambar dia, Afsal. Astaghfirullahalazim. Siapa yang ada gambar dia? Dia akan datang rumah orang tu. Bro, delete bro. Aku delete. Saya pergi Casey. Saya buka kamera galeri. Terus nampak gambar anak patung dengan wajah wanita yang ada dalam gambar. Saya mati-mati ingatkan dalam gambar tu orang yang disihir. Walhal dalam gambar tu orang yang dah meninggal dunia dipuja. Saya delete. Casey, saya tadi nampak mak saya masuk bilik kan, bila saya keluar dari tandas. Casey, saya baru teringat, Casey. Rizal, malam ni mak tak balik Mak tidur rumah kakak kau. Tadi saya nampak siapa, Casey, masuk dalam bilik mak. Casey, saya dah delete. Kemudian kawan saya reply dekat yang lain, korang delete gambar tu sekarang. Pendengar Ria 897, saya pergi perlahan-lahan berjalan menuju ke arah bilik mak saya. Mak. Sumpah, Casey, saya tolak pintu bilik mak. Bilik mak saya gelap. Dekat atas katil saya nampak ada perempuan tengah duduk, Casey, memandang ke arah tingkap. Saya hanya nampak belakang dia saja. Mak. Casey, saya pusing. Dengan tuala masuk dalam bilik, tutup pintu. Kawan saya telefon saya lagi. Hello, kau dah delete belum gambar tu? Dah. Tu, kenapa gambar makcik kau dekat situ Panjang cerita bro. Kau jangan simpan di gambar tu bro. Makcik aku dah meninggal 2 tahun lalu. Kau okey tak? Bro, dekat bilik mak aku ada orang. Dah, kenapa? Mak kau mana? Mak aku tak ada rumah bro.
Okey, kisah tadi saya matikan di sana, tapi ada sambungannya lah. Sambungannya kalau saya cambung dalam ceritanya macam tak menarik lah. Ya, sebab jadi saya nak kongsi dengan anda. Jadi apa yang berlaku selepas tu, ini adalah kisah secara informal saya kongsi dengan anda, ataupun tidak ada sound effect semua. Jadi selepas dia tahu mak dia tak ada rumah kan, dia pun dah ternampak ada susuk tubuh dekat sebelah. Katanya saya tidur Casey, sepanjang malam tidur dalam keadaan ketakutan. Tapi Alhamdulillah tidak ada apa-apa yang mengganggu lah. Tak ada, cuma saya dengar dekat bilik mak saya macam bunyi orang ketuk-ketuk, bunyi orang ketuk tembok beberapa kali, sampailah saya terlelap pada waktu pagi. Dan Casey, pada waktu itu saya bangun pagi, mak saya sebenarnya duduk rumah kakak saya untuk beberapa hari. Ya, dia ada beritahu saya, cuma saya terlupa. Dan apa yang terjadi selepas tu, saya turun bawah dan saya pergi dekat pokok yang ada anak patung tu. Anak patung dengan gambar yang ada dekat bawah pokok sudah tidak ada di hadapan pokok yang saya nampak depan kapak di kawasan Hogang. Dah tak ada lagi Casey. Dan saya pun bertanya kepada seorang pekerja Bangladesh yang ada dekat situ. Saya tanya, Baya, dia tanya, Baya, kami, you saw anything here? Ada nampak ni anak patung tak? So I throw ready, kata dia. Throw ready, katanya. Ini mana you buang? I throw in dustbin. Lori come take, go. Jadi dia telah pun buang anak patung tu bila dia nampak pada waktu pagi. Dan dikatakan, dan awal tadi pagi itulah, sebelum saya bangun tidur tu, ada lori sampah yang dah angkat barang-barang sampah yang dibuang tu dan dibawa pergi. Saya terpanjat, saya tanya, this one when happen lah? Saya tanya pada pekerja Bangladesh inilah. Dia mengatakan dia pun tak tahu. Kata, I don't know, I come here morning, I see this thing. Wah, scared lah. Dia cakap dengan saya, dan saya hanya rasa lega lah, sebab Bangla ni dah tolong buangkan. Kemudian dia tanya, why, what happened? You know the person lah? Dia tanya saya. Jadi saya hanya mengatakan pada dia, no. Yesterday I came back from home, I saw the doll. Then I go down, I felt scared lah. Little children play. Saya hanya berbohong, cakap takut budak-budak buat main dengan anak patung berkenaan. Tapi hanya itulah satu kejadian berlaku dalam rumah. Casey, mak saya tak balik untuk beberapa hari. So apa yang saya buat ni, saya pergi bilik mak saya, dan dalam bilik mak saya ada komputer. Saya buka YouTube dan putarkan bacaan surah-surah suci pada waktu pagi. Sampailah ke petang sebelum saya keluar pergi kerja. Itulah kisah yang dikongsi sama. Jadi kesudahannya anak patung tu dah pun dibuang oleh pekerja Bangladesh ini. Dia pun mengatakan seram bila tengok anak patung tu seram pula. Hari ini meremang pula bulu rumah saya ni. Kita akan sambung kisah sebentar nanti. Ada kisah berkenaan dengan tajuknya, Mak Aku Obses Berjumpa Tukang Ubat. Tukang ubat, faham-faham je lah ya. Nama yang digunakan, nama tukang ubat. Jadi apakah obsesi? Kenapa mak dia obses dengan tukang ubat? Kita kembali selepas pesanan berikut ini. Saudara, Casey kembali menemani anda, dan Misteri Jam 12 ni hanya sekadar hiburan. Jangan mudah percaya dan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan, ya. Peringatan pada semua lah. Jadi jangan, Casey ni betul media lah ni, siapa suruh percaya? Ni kan macam baca novel, macam itulah. Sebab saya kadang-kadang pun akan ditanya oleh peminat MJ12 ataupun pendengar Radio Ria ni. Dia datang, Casey betul ke cerita-cerita yang Casey share ni? Manalah saya tahu. Okey saudara, Casey kembali menemani anda, dan Misteri Jam 12 ni hanya sekadar hiburan. Jangan mudah percaya dan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan, ya. Peringatan pada semua lah. Jadi jangan, Casey ni betul media lah ni, siapa suruh percaya? Ni kan macam baca novel, macam itulah. Sebab saya kadang-kadang pun akan ditanya oleh peminat MJ12 ataupun pendengar Radio Ria ni. Dia datang, Casey betul ke cerita-cerita yang Casey share ni? Manalah saya tahu. Ya, dengan adanya muzik, ia amat memainkan peranan setiap kisah yang diketengahkan, ya. Antaranya contoh bila saya katakan muzik memainkan peranan ni, bila saya kata pada waktu itu, Casey, sedang saya berjalan seorang diri, tiba-tiba
Jadi ni muzik ni akan membuat cerita tu hidup lah. Jadi muzik tadi melambangkan tension, ketegangan, perasaan emosi pada waktu itu, ya. Ataupun muzik seperti ini yang saya putarkan awal tadi, berkenaan dengan cerita tentang anak patung tu, ini pun menambahkan tension. Bermula bunyi angin, dengar bunyi angin, kemudian ada suara saya perlahan. Saya pada malam tu, dengar tak? Jadi bila ada muzik, bila anda menonton filem seram, awak cuba off suara. Awak tengoklah, langsung tak takut, tak seram. Hantu keluar macam mana punya seram pun no feeling, ya. Jadi inilah keistimewaan Misteri Jam 12. Walaupun anda tak nampak ceritanya, anda dengar. Sebab ada audio lebih baik daripada tidak ada audio. Misteri Jam 12. Saudara pendengar Misteri Jam 12, saya nak berkongsi kisah berikut ini berkenaan tajuknya, mak saya obses jumpa tukang ubat. Jadi tukang ubat, dalam arti kata lain, ada nama-nama yang tertentulah diberikan. Saya pun tak nak sebut sembarangan, walaupun kisah ni mungkin dibuat-buat. Jadi saya tak nak menuding jari kepada sesiapa. Ingat, semua hanya hiburan. Ini kiriman daripada Nur Shah, ya, Nur Syahidah, ataupun nama ringkas digunakan Nur Shah. Mak saya Kisi dah jumpa dengan tukang ubat ni dah lama. Daripada kami adik-beradik belum lagi berumah tangga, sampaikan abang kakak saya semua dah berumah tangga, dia tetap kerap jumpa dengan tukang ubat. Nanti dekat rumah ni, kalau dia rasa tak sedap hati je, nanti dia, kalau saya balik dari kerja, dia akan cakap lah, Syah, kau tahu tak tadi mak tengah duduk sorang-sorang dekat ruang tamu ni, mak dengar ada orang beri salam, sah. Tadi pukul waktu asar, aku tengah duduk, aku dengar suara perempuan beri salam, Assalamualaikum. Aku rasa ada orang nak hantar aku barang, Syah. Nanti saya akan cakap lah, mak ni sikit-sikit orang nak hantar barang, sikit-sikit ada hantu, sikit-sikit rumah ni ada gangguan. Dan mak saya akan marah, katanya kau ni tak tahu apa-apa. Aku bilang kau, nanti besok-besok hari aku mati sebab orang buat aku, baru kau tahu. Bab tu saya kalah, Kisi. Yalah, saya pun tak tahu kan sama ada betul atau tidak, tapi lebih baik kita mencegah, kan. Jadi nanti mak saya tiba-tiba besok dia hilang lah. Saya balik kerja kadang-kadang, mana mak aku pergi? Telefon kat mana mak? Kalau dia cakap dekat Bedok je, tahulah rumah siapa dia pergi. Dia pergi Kisi, jumpa tukang ubat. Nanti sibuk lah balik. Bila balik rumah ni kan, macam-macam benda dia bawa balik. Kadang-kadang dia bawa balik air yang dalam botol, disembuh-sembuh depan rumah. Kadang-kadang disembuh dalam rumah. Ada kalanya dia bawa balik garam. Saya pernah tanya pada mak saya, mak ni apa ni? Ini untuk halau jin-jin tak masuk rumahku. Jadi mak saya ni dah terlalu percaya dengan tukang ubat. Sikit-sikit tukang ubat, sikit-sikit tukang ubat. Dan bila mak saya sampai pening kepala, migraine, bawa jumpa doktor dekat bawah blok lah. Orang makan ubat kadang-kadang tak terus baik, Kisi. Kadang-kadang ia memerlukan masa. Jadi dia jumpa doktor dekat bawah, doktor kasih ubat, doktor suruh rehat, naik atas makan ubat. Dia tidur, dia bangun, kepala masih migraine. Dia kata doktor ni tak bagus, tak mujarab. Nanti dia nak pergi, dia suruh saya bawa dia pergi jumpa dengan tukang ubat. Tak payahlah mak, mak ni sikit-sikit tukang ubat. Sudahlah, doktor suruh rehat. Mak baru makan ubat satu kali. Macam mana nak makan ubat sekali terus nak sihat? Saya marah mak saya. Nanti dia cakap, kau ni, nanti aku duduk sini makan ubat doktor, aku tidur tak bangun, baru kau tahu. Mak saya selalu cakap macam tu lah. Dan kemudian saya akan kalah. Saya kata, okeylah, pergi siap. Terpaksa juga saya bawa mak saya jumpa dengan tukang ubat ni. Saya sebenarnya dah berkali-kali saya tahu mak saya jumpa tukang ubat. Saya selalu hantar mak saya, dia akan naik atas, saya akan duduk dalam kereta. Ada kalanya saya akan pergi dekat Bedok Interchange, saya pergi duduk, pergi library, pergi makan. Ya, saya pusing-pusing lah dekat kawasan Bedok. Nanti mak saya dah habis, saya akan telefon. Dia cakap, aku dah habis, ambil aku kat bawah blok ni.
Dia tahu saya tak nak naik atas. Tapi pada hari tu Casey, mak saya pergi. Saya boleh letak kereta, mak saya tanya, kau nak letak kereta nak buat apa ni? Ikut mak lah. Tak pernah umur kau nak ikut aku. Saya kata tak apalah mak. Saya pun pergi rumah orang ni, tingkat ... Mak saya datang ketuk pintu. Dia buka Casey. Buka pintu. Ini nama samaran yang digunakan. Katanya ini nama samaran, bukan nama mak saya sebenar. Kata, Kak Rosma, masuklah, masuk Rosma. Jadi pun masuk, duduk. Tanya, kenapa ni? Kepala aku pening lah, mabuk sangat, berat ni. Dia pun berdiri Casey. Dia berdiri, dia pegang kepala mak saya, dia pegang diri. Kemudian dia tarik. Ada benda duduk dekat kepala kau. Saya macam nak ketawa Casey pada waktu tu. Macam, apalah mak aku dengan tukang ubat ni. Benda duduk dekat kepala mak aku, sebab tu dia ada migraine. Nak tak sembuh Casey. Saya diam tahan. Tengok lain, tengok handphone. Tiba-tiba saya terperasan dekat dapur Casey. Tingkap dapur rumah tukang ubat ni, tingkap dapur rumah kita Casey, kan kita boleh nampak luar. Yang ini tingkap dapur rumahnya, dia tutup dengan surat khabar, kemudian dia tutup dengan plastik beg hitam. Saya nampak Casey, tidak ada satu cahaya pun yang masuk melalui tingkap dapur rumahnya. Asal gelap sangat ni? Niat di hati macam nak tanya Casey, pakcik minta maaf, kenapa dapur gelap Niat di hati memang nak tanya, tapi itulah, saya buat bodoh je. Katanya sini, mak saya pun dah menjalani proses rawatan sakit kepala. Dan Casey tak tahulah, bila jumpa doktor bawah, balik rumah makan ubat, tidur bangun, mak saya cakap kepala masih mabuk, masih pening, masih migraine tau berlaku, berat ni, berat. Selepas jumpa dengan tukang ubat ni, mak saya dah bangun, kasih dia duit, keluar dengan saya jalan. Casey, nak turun tangga, nak naik tangga, bila ada migraine dia minta saya tolong pimpin. Yang ini nak turun tangga Casey, dia turun seorang-seorang. Saya tanya, mak, kepala masih mabuk? Taklah, aku dah cakap dengan kau, tukang ubat ni bagus, walaupun lah dia tradisional, orang lama. Kau tengok ni, mana ada mabuk pelaku. Dia boleh siap goyang-goyang kepala dia, head banging depan saya. Dia kata, mana mabuk? Jumpa doktor ni, adalah aku keluar duit. Lepas tu apa tak ada cakap, dia suruh aku rehat. Orang nak baik lah. Marah mak saya kepada saya. Casey, saya ni macam rasa muskil tau. Daripada saya tak nak percaya tukang ubat ni bagus, kan, tukang ubat ni bagus, sebelum ni saya kata meripik, dan tiba-tiba saya macam rasa percaya pula. Jadi anda bayangkan bila Cik Rosma, ibu kepada pengirim kita ni, jumpa tukang ubat terus baik. Cik Rosma jumpa tukang ubat terus baik. Adakah anda rasa mungkin ini adalah kemungkinan ada kena-mengena dengan satu mainan psikologi lah, psikologi, yang mana anda percaya sangat ia boleh baik, ia akan jadi baik. Dan mak dia tidak percaya pada doktor yang boleh jadi baik. Dia makan ubat pun tetap dia rasa kepalanya migraine, kepalanya tidak sihat. Sambung kisahnya, daripada pengirim ni tak percaya dengan tukang ubat, dia temankan mak dia sepanjang tahun. Sepanjang beberapa tahun mak dia jumpa tukang ubat ni, saya sekadar hantar dekat bawah blok ataupun saya lipat tempat lain, kemudian mak telefon, saya datang balik. Pada hari tu saya boleh naik atas temankan mak saya. Dan sekarang ni saya percaya Casey. Nanti saya, kalau mak aku pergi sebelum ni komplain kepala sakit ni okey, maknanya mujarab lah. Pendengar Ria 897, malam tu saya tidur, saya tidur malam, saya mimpi Casey. Dalam mimpi saya datang seorang wanita berpakaian serba hitam dengan angkat sesuatu dekat tangan nak berikan pada saya.
Dia tengah angkat ni, dia angkat, dia nak kasi saya. Sumpah Casey, saya tak bohong. Dalam mimpi saya tengah angkat. Dan saya tak tahu kenapa tangan kiri kanan saya berat. Saya nak angkat barang dia, saya nak terima ni, tapi tangan kiri dengan kanan saya tak boleh angkat Casey, macam lemah sangat. Dalam mimpi saya tengah cerita ni meremang pula tiba-tiba. Kemudian saya terbangun dari tidur. Saya tengok jam, pukul 2:30 pagi. 2:30 pagi. Saya bangun nak periksa mak saya. Saya pun random. Bangun dari katil sebab mimpi yang menakutkan. Jadi saya nak keluar tengok mak saya. Saya jalan, mak saya tidur tak tutup pintu. Saya jalan keluar. Daripada jarak yang mana saya keluar dari bilik, saya boleh nampak bilik mak saya. Casey, saya tak bohong. Mak saya tengah baring atas katil. Saya nampak dekat hujung katil mak saya bukan satu. Pendengar Ria 897 FM, anda bayangkan, bukan satu, bukan dua, ada 3 Casey. Ada 3 makhluk dekat ujung katil sedang hisap ibu jari kaki mak saya dengan lahap. Patutlah saya nampak kaki mak saya bengkak, blue black. Saya pernah tanya pada mak saya. Pendengar Ria 897 FM, saya pernah tanya pada mak saya, Mak, kaki mak kenapa bengkak Mak tengok ni, blue black mak. Kaki aku ni, tempoh hari kan aku cakap dengan kau terlanggar kaki meja. Inilah darah beku ni. Mak tak nak jumpa doktor ke? Tak ada apa-apalah. Lama-lama nanti hilanglah dia. Casey, benda ni campur mimpi saya. Keesokan hari, saya bawa perkara ini, saya jumpa dengan bekas guru mengaji saya yang tinggal di tingkat sama, tapi bahagian ujung rumah kami. Saya pergi tanpa pengetahuan mak. Saya jumpa, saya kata pada guru mengaji, saya jumpa, dia tanya saya, nak apa ni? Datang jumpa makcik, dah lama tak nampak kau. Yelah, kau dah besar kan, senang-senang datanglah sini. Kau ni pun anak murid aku juga. Mak kau sihat? Inilah cik, saya datang nak jumpa, cakap pasal mak saya. Saya bilang ke si, mak saya jumpa tukang ubat, sikit-sikit tukang ubat, sikit-sikit tukang ubat. Dan saya ceritakan, tapi yang hairan bila jumpa tukang ubat ni, sakit-sakit dia semua hilang. Jumpa doktor tak hilang-hilang. Tukang ubat jumpa sekejap, satu kali jumpa hilang. Saya ni daripada tak percaya jadi percaya cik. Astaghfirullahalazim. Kenapa cik? Senang betul syaitan ni buat kau percaya. Dan saya ceritakan dalam tidur saya, malam selepas saya jumpa tukang ubat ni, saya dah percaya Casey. Kemudian saya mimpi ada orang datang, perempuan serba hitam datang, pakaian hitam, serahkan saya bungkusan. Kemudian makcik mengaji ni tanya, dalam mimpi kau ambil, kau terima? Tak boleh. Kenapa? Saya nak angkat tangan saya, tangan saya berat cik. Kenapa Alhamdulillah. Kenapa cik? Alhamdulillah. Ginilah, aku kenal mak kau dah lama. Aku tahu kau jenis anak yang baik. Solat tak tinggalkan? Alhamdulillah cik.
mak kau tu. Usia dah senja pun tak nak solat. Makcik rasa bila dalam mimpi benda tu datang nak hadiahkan kau sesuatu sebab kau dah percaya kan. Tapi tangan kau tak boleh angkat. Sebab apa? Yang tolong kau adalah solat kau. Dia beratkan tangan kau. Kata makcik guru ni. Macam mana dengan mak saya Saya nampak. Sebab tu kaki dia blue black. Saya ceritakan kisah apa yang saya nampak pada malam tu. Astaghfirullahalazim. Aku rasa tukang ubat tu dah gunakan kadam untuk konon-konon sihatkan mak kau. Sekarang saya nak buat apa ni? Tak apa. Kau balik dulu. Nanti petang aku datang. Aku saja datang bawa lauk nak jumpa dia Cik, terima kasih cik Casey, saya balik rumah. Petang tu bekas guru mengaji saya datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mak saya yang jawab. Waalaikumsalam. Dah lama tak nampak. Tak adalah, aku sibuk. Oh, hajat apa datang ni? Saja aku masak lauk ni. Ni kan lauk favourite. Dia sebut nama saya Casey. Ni nama lain digunakan Selamat tak tersebut mungkin Jadi saya rasa nama Nur Syah ni adalah nama samaran Nur Syahida, saya gunakan nama Nur Syah. Dia sebut nama ni. Kemudian dia dekat dalam. Masuk. Konon-konon bawa lah. Memang lauk favourite, asam pedas. Saya pun keluar. Mak saya panggil, Nur Syah ni ambil ni. Ambil kisi makanan. Pergi dapur tukar. Duduk dekat depan. Kemudian saya nampak guru mengaji saya sedang seronok berbual dengan mak saya. Kau apa khabar? Aku baik juga. Aku dengar anak kau cakap kau sakit kepala. Itulah. Tapi dah okey lah sekarang. Jumpa doktor pun tak guna. Aku jumpa aku punya, dia cakap, tukang ubat. Dah okey dah. Doktor-doktor ni waste time lah. Membazir duit aja. Kemudian guru ngaji tanya, kau jumpa tukang ubat ni bayar jugalah. Bayarlah, tapi mujarab. Jumpa doktor, duit habis, tak mujarab. Kemudian dia kata, ni lupa pula aku nak kasih kau. Ini tempoh hari kakak ipar aku pergi pergi tanah suci. Dia ada bawa air zam-zam. Ni satu untuk kau ni Oh, terima kasih lah. Kau minum sikit air ni. Minum sekarang supaya kau dapat kurangkan migraine kau lagi. Tapi aku dah okey dah. Minum je sikit. Casey, saya nampak depan mata saya. Air tu mak saya angkat, cawan dia tuang. Tengah nak tuang, botol air tu terlanggar cawan. Botol air jatuh, air mengalir keluar sampai tinggal sikit. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Sampai tinggal sikit Casey botol air tu. Sebab botol air zam-zamnya tak besar Dia bukan macam botol minuman mineral water. Tidak. Botolnya bulat dan pendek, kecil je. Mak saya tengah angkat ni nak tuang, terlanggar cawan, jatuh atas kapet, sampaikan air mencurah-curah keluar. Alamak, tumpah lah. Alamak. Saya depan situ, saya dengan segera saya tangkap air tu, angkat. Ada tinggal lagi sikit kat dalam tu. Minta maaf lah, cuainya aku. Tak apa. Ada lagi tak air tu? Ada lagi sikit. Minum aja dari botol sudahlah, tak nak tuang-tuang, kata guru mengaji saya kepada mak saya. Casey, mak saya ambil minum. Dah habis minum, dia letak. Aduh. Suara mak saya bertukar Casey. Badan dia mula depan belakang dia kata, aduh, sakitnya kepala aku. Sakitnya. Kepala aku sakit. Mak. Aku nak jumpalah tukang ubat. Kepala aku dah sakit balik ni. Sakitnya kepala aku. Mak.
Cik Haji, kenapa dengan mak saya ni? Nanti dulu, sabar. Sakit kepala? Ha? Ni, kau nak tak aku kasih kau air lagi? Aku dah banyak kat rumah sebenarnya. Kau punya pasal lah kepala aku sakit. Syah, bawa mak Syah. Mak nak pergi jumpa tukang ubat ni. Cepat Syah, kepala mak sakit ni, badan mak panas. Syah, tolong. Syah, tolong Syah, kepala mak sakit Syah. Guru mengaji Casey saya terperanjat. Guru mengaji saya bangun, dia pergi dekat mak saya, dia pegang kepala mak saya, dia baca surah. Casey, dia baca surah. Dia baca surah, mak saya mula panas. Kenapa kau pegang kepala aku? Panas. Jangan pegang aku lah. Aku dah jumpa tukang ubat. Syah, bawa mak jumpa tukang ubat Syah. Mak dah jumpa tukang ubat Syah. Saya cerita ni meremang pula berumah. Kejap saya kurangkan rasa meremang dalam konti sorang-sorang ni. Kemudian Casey, mak saya tiba-tiba dia pekik. Suaranya pekik dan terus pingsan dekat atas sofa yang dia duduk. Ya, Syah, tolong Syah. Mak saya terbaring, Casey. Saya duduk dekat tepi, berdiri, duduk, tak tahu nak buat apa, kata Nur Syah. Cik Haji, kenapa dengan mak saya ni? Mak kau ni dah banyak sangat jumpa tukang ubat. Bukan tukang ubat yang baikkan mak kau. Dia cuma elakkan daripada ia terus berlaku. Dia hantar jin duduk dalam badan mak kau. Sebab tu bila dia minum air zam-zam ni, dia tiba-tiba rasa panas, migraine dia datang. Saya nak buat apa sekarang ni? Kita kena merawat mak kau. Dan kau jangan bawa dia jumpa tukang ubat lagi. Tapi dia degil lah, Cik Haji. Jangan layan. Dia tak boleh pergi sebab dia tak tahu nak pergi. Kau seorang je yang boleh memandu kan? Dia meraung macam mana sakit, panas, jangan layan. Habis sekarang macam mana ni? Nanti kejap, aku ambil air lagi, aku baca, kau sapu dekat muka mak kau. Dia akan ada rasa kepala, pening kepala. Benda ni akan berterusan. Aku tak tahulah sampai bila. Tetapi makcik cuba tolong ya. Casey, betul Casey, mak saya untuk beberapa hari. Syah, tolong Syah, kepala mak panas Syah, pening Syah. Bawa lah mak jumpa dekat tukang ubat Syah. Dia boleh tolong mak. Tolonglah Syah. Rupa-rupanya ada jin yang sudah menghuni dalam badan mak saya. Misteri Jam 12. Dah tengok saya tak bergerak Okay, anyway, saja nak kerja korang. Okay, terima kasih pada yang sudah menonton Misteri Jam 12 Yelah, macam-macam kisah pada malam ni ya. Kisah selanjutnya, tak tahulah nak baca ke tidak ni, tentang pakciknya yang mengajar dia ya, untuk menggunakan minyak pengasih. Saya tak nak beritahu anda sebab ceritanya, prosesnya begitu terperinci dia gunakan minyak ini. Tapi saya nak beritahu anda apa yang dia buat dan apakah mungkin kesudahan kegunaan minyak pengasih ini. Kita kembali selepas ini. Misteri Jam 12. Wow, di saluran YouTube 940 sedang menonton. Terima kasih pada yang sedang menonton di saluran YouTube. Tinggal lagi 60 orang, jadi 1000 yang menonton
Apa pun, terima kasih kerana menonton. Dan jangan lupa kalau nak yang ringkas, anda boleh dengar melalui aplikasi Mi Radio. Anda download Mi Radio, M-E-R-A-D-I-O, dan anda muat turunkan Mi Radio. Dekat situ juga ada bawah tu, kalau scroll ada podcast, situ ada podcast Mi Radio yang akan saya juga kemaskinikan. Dan saya akan berkongsi lebih banyak kisah pada tengah malam ini, saudara. Yang ini berkenaan dengan Pak Cik. Sebelum tu jangan lupa untuk hubungi saya untuk berkongsi kisah di 669-11897, 669-11897. Ataupun anda boleh kirimkan voice note kepada Casey, ya, voice note anda 3 hingga 4 minit panjangnya, dan boleh kirimkan ke +65 9786 8464, ya, 9786 8464 untuk kiriman voice note anda bagi kisah-kisah seram dalam Misteri Jam 12. Okey, yang ini yang diceritakan ni tentang pakciknya yang menggunakan ataupun yang mengajar dia yang menggunakan minyak pengasih, menurut apa yang diceritakan lah, yang menggunakan minyak pengasih. Benar ataupun tidak, rancangan ini hanya sekadar hiburan. Nama saya Amsyar. Saya nak berkongsi kejadian yang benar-benar berlaku pada diri saya. Pakcik saya pernah mengajar saya menggunakan minyak pengasih, Casey. Dan kenapa agaknya pakcik dia mengajar untuk menggunakan minyak pengasih? Begini, saya pernah memberitahu pada pakcik saya, di tempat saya kerja, saya suka pada seorang perempuan ni. Dan perempuan ni tak suka pada saya. Dia anggap saya macam kawan kerja, itu saja. Saya pernah lah beberapa kali test water, tapi dapat lihat, ya, tanda-tanda yang diberikan oleh perempuan ni seolah-olah macam tak suka dengan saya. Keadaan menjadi lebih teruk apabila saya meluahkan perasaan saya terhadap diri perempuan ni lah. Saya beritahu yang dia saya suka dekat dia, boleh tak kalau kita jadi kawan istimewa. Casey terus dia hindari dari bergaul dan bercampur dengan saya. Kalau tak, sebelum ni waktu lunch, kadang-kadang dia turun bawah ajak saya pergi lunch, kadang-kadang saya pun ajak dia pergi lunch. Yalah, Casey masing-masing single, tapi bukan kami berdua lah, kami pergi dengan kawan-kawan. Kadang-kadang kami berdua, ada kalanya kawan-kawan kerja yang lain. Jadi saya rasa dekat situ mungkin saya ada harapan, ya, sebab saya memang sukakan perempuan di tempat kerja ni. Bila saya dah luahkan perasaan, terus, Casey, 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, langsung tak ajak saya keluar pergi lunch. Malah bila saya nak ajak dia, dia kata dia nak lunch tempat lain lah, dia ada tu lah, dia ada ni. Macam-macam alasan yang diberikan. Dan saya rasa kesal, Casey. Saya rasa kesal dan dalam keadaan kemurungan. Saya tak bohong, saya depres. Balik rumah, duduk termenung, makan tak lalu, Casey. Sebabnya mak saya tanya saya tak jawab. Saya cuma cakap banyak kerja lah mak, nak kena habis. Padahal saya rasa macam, kenapa aku pergi buat that move untuk beritahu yang aku suka dekat dia. Sekarang ni dia langsung tak nak bergaul dengan saya. Dan benda ni saya ceritakan pada pakcik saya yang saya rapat lah. Pakcik saya ni dengan saya, nama dia pakcik, tapi usia kami jarak 3 tahun saja beza. Ya, jarak 3 tahun. Dan saya beritahu pakcik saya, ya, pakcik saya kata, kau ni dah kena sakit angau. Dan saya hanya cakap pada pakcik saya, apa pula sakit angau? Saya panggil diri saya, dekat pakcik saya lah, saya gelarkan diri saya Boy. Boy suka kat dia, Wakman. Boy suka kat dia, Wakman. Tapi Boy ingatkan, bila Boy cakap Boy suka kat dia, dia okey lah. Terus tak nak kawan dengan Boy, Wakman. Makan pun tak nak. Jadi saya rasa sedih tau. Saya luahkan segala-galanya pada pakcik saya lah. Saya panggil dia Wakman. Saya luahkan. Dan pakcik saya kata tak apalah, banyak lagi perempuan lain, kata pakcik saya. Tak tahulah, Wakman. Memang ramai, Wakman, perempuan lain kat kerja. Tapi yang ni lah, hati ni dah terpaut. Bayangkan mendengar Ria 897 FM.
Inilah, selepas saya beritahu pakcik, lat seminggu pakcik saya datang balik untuk berjumpa dengan saya, Casey. Baik, pendengar Ria 897 FM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wak Man. Man, masuklah. Apa datang sini? Ni nak berbual dengan ni kejap. Sini keluar kejap. Isap rokok kat luar. Pakcik saya dengan saya isap rokok ke sini kat luar. Isap rokok. Kau macam kau punya kawan kerja tu dah berbual dengan kau? Belum, Wak Man. Kau masih susah hati ke? Masih lagi, Wak Man. Semalam saya pergi ofis dia cari dia. Dia cakap jangan kacau dia lagi. Saya cakap, kenapa macam ini? Saya cuma luahkan perasaan saya suka kat awak je. Kalau awak tak dengan saya, tak apalah, kita jadi kawan aja. Dah, kau jangan sedih sangat. Ni, ambil ni. Apa ni? Ambil dulu, nanti aku cerita kat kau. Ambil. Apa ni? Ini minyak. Untuk apa, Pak Man? Minyak pengasih. Saya nak kena buat apa ni? Kau ambil minyak ni. Kau ambil minyak ni. Kau sapu dekat diri kau. Jangan banyak. Kau sapu dekat bawah dagu kau. Lepas tu kau ambil minyak ni pula. Kau sapu dekat tangan dia ke, dekat mana-mana lah, asal kena pada kulit. Pak Man, macam mana saya nak sentuh dia? Dia berbual dengan saya pun tak nak. Keluar dengan saya jangan harap lah. Kau buat. Dia kalau marah sekejap, lepas tu nanti dia pandai lah cari kau. Betul ni? Betul. Lepas tu dia akan maafkan kau. Dan hidup kau macam dululah. Keluar pergi makan. Terima kasih, Pak Man. Tak apa. Casey, saya ambil minyak tu. Sapu dekat bawah dagu adalah upacara baca-baca dia. Dia sapu. Kemudian macam mana sekarang saya nak sapu pada tangan dia? Oleh kerana saya kadang-kadang kena pergi department dia untuk hantar barang, saya angkat ni fail. Tangan saya dah sapu minyak tu. Saya cari mana dia. Nasib baik dia dekat ujung. Saya panggil dia. Bukan nama sebenar. Tina? Tina? Apa kau nak? Ni fail ni bos suruh kasih kau. Dia pegang fail tu. Saya pegang tangan dia. Saya tarik. Apa ni pegang-pegang tangan orang? Sorry lah, terlanggar. Dia lap-lap tangan dia ke si. Dia angkat fail tu. Dia letak dekat atas meja. Ni fail apa ni? Mana aku tahu. Bos suruh kasih kau. Ini bukan departmen aku lah. Ini yang ujung sana. Ada je kau. Saya angkat fail tu. Saya hantar dekat departmen ujung. Turun bawah. Saya buat kerja macam biasa. Besok macam biasa. Selepas 4 hari ke si. Selepas 4 hari, dia pergi dekat meja saya. Saya pusing ternampak. Astaghfirullahaladzim. Tina, apa kau buat kat sini? Bos suruh datang ambil apa Bos suruh datang ambil apa? Tak adalah bos. Kau tak nak lunch ke? Dah pukul berapa ni? Jomlah lunch. Kau nak lunch dengan aku? Kau okey? Aku okey lah, jom pergi lunch. Saya angkat beg duit. Saya keluar ke si. Kami berdua je. Pergi lunch, duduk, makan. Tengah makan, Tina, tangan dia bergerak pegang tangan saya. Aku nak cakap dengan kau. Dalam masa
2-3 hari ni aku asyik teringatkan kau je. Hah? Kau teringat aku? Itulah, aku teringatkan kau je. Aku suka kau. Kau suka kat aku juga? Aku entahlah, asyik rindukan kau je. Casey, sejak hari itu, lunch time setiap hari saya pergi makan dengan dia. Kemudian saya keluar, lepas kerja balik sama-sama. Weekend keluar tengok wayang, jalan sana sini. Casey, hidup saya rasa bahagia, Casey. Sampaikanlah pada satu hari saya dekat rumah tengah nak tidur, Casey. Tengah nak tidur tiba-tiba saya terdengar bunyi. Mak saya bangun buka pintu. Cari siapa ni? Makcik? Anak makcik ada kat dalam tak? Awak ni siapa? Saya teman wanita dia. Apa awak datang malam-malam ni? Cik, tolong cik, saya nak jumpa dia sekejap. Mak saya panggil saya, Casey. Saya keluar dari bilik dengan keadaan mengantuk. Keluar. Tina, apa kau buat dekat sini? Boy, tolonglah boy. Aku tak boleh lah boy. Aku asyik teringat dengan kau je. Aku tak boleh tidur malam. Boy, tolonglah, kasih aku masuk rumah kau boy. Aku tidur luar pun jadi boy. Mak saya tengok saya. Boy, apa kau dah buat dengan dia ni? Tak buat apa-apa mak. Ni, siapa nama awak? Nama saya Tina, makcik. Anak saya ada buat apa-apa kat awak tak? Tak ada, cik. Betul? Saya cuma rindukan dia, cik. Boy, tolonglah, boy. Mak saya pun buka pintu. Dia masuk dalam, dia terus pergi dekat saya. Dia peluk saya ke depan mak saya. Apa ni peluk anakku? Astaghfirullahalazim. Ya Allah, korang ni dua belum kahwin. Ya Allah, kenapa ni? Sudahlah, sudah. Casey, lepas tu dia duduk dekat atas sofa. Boy, sini. Duduk sini. Apa kau dah buat dekat dia ni? Saya diam, Casey. Boy, aku tak boleh tidur, boy. Tolonglah. Mak, sini kejap. Saya bawa mak saya masuk bilik. Mak, boy minta maaf, mak. Saya peluk mak. Jangan minta maaf. Apa kau dah buat? Kau mengandung anak orang Tak mak, sumpah tak. Kau buat apa? Wakman, mak, Wakman. Apa dia buat? Mak, ni minyak, mak. Wakman suruh sapu dekat. Astaghfirullahalazim. Sekarang dia tak boleh, mak. Dekat kerja pun dia banyak ganggu boy, mak. Boy tengah kerja dia datang, kerja dia tak habis, kena marah dengan bos Pasal boy, mak. Casey, waktu itu saya memang sedar yang saya dah lakukan satu kesilapan yang besar. Keluar, mak saya cakap dengan dia baik-baik. Mak saya telefon Wakman. Wakman kena marah, Casey. Dipendekkan cerita, Tina dibawa jumpa tukang obat, yang mana Wakman dapatkan minyak yang disapu tu. Jumpa dengan tukang obat, dan kemudian tukang obat ni membantu Tina. Tapi kita tak boleh cakap dengan Tina yang kita bawa dia jumpa tukang obat untuk membuang
sihir yang terkena pada dirinya. Saya pun tak nak Tina ambil tindakan terhadap saya, Casey, katanya Boy. Saya tak nak Tina ambil tindakan terhadap saya takut. Jadi saya hanya jumpa dengan Tina, cakap dengan Tina, awak ni sakit, jumpalah pakar perubatan. Bawa Casey jumpa. Selepas 2 hari dah jumpa dengan pakar tu, Tina tak lagi datang pada saya. Dan dia anggap macam saya dah tak wujud. Saya pun dah tak lagi terbayang-bayangkan tergila-gilakan Tina. Saya pelajari sesuatu, Casey. Kita boleh memiliki seseorang itu dengan cara paksa, tapi tak sama cintanya. Misteri Jam 12. Okey, itu ada kisah tentang minyak ni. Ni tak tahulah sama ada benar ataupun tidak. Ingat, kisah yang diketengahkan hanya sekadar hiburan. Dan Boy menggunakan minyak. Dan anda bayangkan, daripada dia nak perempuan tu suka pada dia, perempuan tu dah obses sampai datang rumah tengah-tengah malam, ketuk pintu, tok 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 tok. Boy, tolonglah Boy, aku rindu. Ada, okey. Sejujurnya cerita Boy memang panjang, tapi ada dialog-dialog tu yang saya jalan cerita sama, dialog-dialog tu sedikit saya tambah lah, supaya dapat menghidupkan lagi kisah tu. Sama ada betul atau tidak dia berbual macam tu, tidaklah, saya tak pasti. Tapi bila saya tambahkan sedikit tu, harap pengirim Boy ni sedang mendengar. Saya bukan tukar cerita anda, cuma menambahkan dialog tu supaya lebih seronok bila mendengar kisah-kisah yang disampaikan, ya. Walaupun apapun, ingat MJ12 hanya sekadar hiburan. Dan bagaimana dengan kisah Boy awal tadi? Selepas ni voice note dan juga panggilan talian akan saya jawab, dan kita kembali selepas pesanan-pesanan berikut ini. Jangan ke mana-mana, saudara. Okey, itu dia kisah minyak pengasih, minyak pengasih. Jadi ada katanya di sini, Casey, minyak pengasih dengan minyak dagu, apa beza? Saya tak tahulah, awak tanya saya macam saya expert pula. Minyak pengasih, adakah mungkin nama sama, benda yang sama, nama aja yang berbeza. Jadi janganlah gunakan cara-cara yang tadi dikongsi sama ada benar ataupun tidak. Ingatlah, semua hanya sekadar hiburan. Baik, saya akan simak kiriman-kiriman anda. Terima kasih kepada anda semua yang suka kirimkan message pada saya dan suka tanya khabar dan macam-macam kisah yang diketengahkan. Terima kasih. Dan ada juga kirimkan email pada saya. Dan jangan lupalah, kalau yang mendengar podcast, tak kisah melalui aplikasi podcast Mi Radio, ataupun anda dengar podcast di Spotify, ataupun anda dengar YouTube, kalau tu jangan lupa upload Insta Story dan tag Ria 897 FM ataupun tag KC Champion Official di Instagram, dan supaya kita dapat berkongsi lah pengalaman anda mendengar Misteri Jam 12. Ada yang tag saya awal tadi saya belum sempat nak berkongsi sama. Nanti akan saya cubalah ketengahkan video-video gambar-gambar yang anda tag untuk Misteri Jam 12. Okey. Jadi pendengar Ria ni semakin hari semakin ramai. Saya juga ada terima beberapa pendengar daripada Indonesia. Ada daripada Zulfatli namanya, dari Bandung, Indonesia. Katanya dia email pada saya ke alamat satu email dia email ke kcchampionmail@gmail.com, dan dia katakan dia suka mendengar Misteri Jam 12. Dia adalah pendengar dari Bandung, Bandung, Indonesia, dan setiap pengalaman yang dikongsi sama tu memang menarik, kata Zulfatli dari Bandung, Indonesia. Terima kasih pada Zulfatli yang sudi mendengar. Kita akan teruskan kisah dengan audio dari voice note WhatsApp. Selamat malam, di sini, dan jangan risau, semua cerita kali ini yang saya akan ketengahkan amat ringkas. Jadi maaf tentang hari itu. Jadi ini cerita ni berlaku beberapa tahun yang lepas. Waktu tu saya dan beberapa rakan selalu habis kerja lambat. Jadi lepas kerja kami akan naik motor dan pergi adventure. Malam itu we decided untuk pergi explore Bukit Timah Road sebab kerja pun dekat situ. Dan kami decide untuk menunggang sampai ke atas bukit yang ada temasek kelab.
country club, Rifle Range Road, tak salah nama dia. Jadi saya ni pillion, teman lagi satu ni menunggang, dan ada teman lain juga menunggang. Sampai saja kita mula ride naik bukit tu, saya pun keluarkan handphone untuk petik video. Sambil naik, kita dah lepas Temasek Club tu, kami pun decide continue. Terus kemudian bila nak sampai ke hujung, handphone saya mati. Dan kemudian teman saya yang menunggang ni terus pusing dengan cepat. Dia tekan minyak dan in a few seconds we reach where we started. Dia cakap ada benda hitam melintas depan dia. Terus saya try on handphone. Actually bateri saya ni half full. Bila on, saya check galeri, kemudian nampak ada video. Tapi bila try to play phone video tu balik, it says format not supported. Pelik kan? Tapi tak fikir banyak lah. Namun kita decide nak pergi lagi keesokan harinya. By the way, handphone saya ni yang saya pakai pada waktu tu iPhone 7. Time tu baru lagi. So esoknya kita pergi lagi. Kali ni saya cuba petik video selepas kita lalu Temasek Club. So saya try to on, dan percayalah, same spot handphone saya pun padam lagi. Kali ini kita berhenti kejap, saya try on dan playback, same thing again, format not supported. So kemudian kedengaran macam orang bergerak di pokok-pokok, maybe binatang ke, tapi tak tahulah. Tapi time tu memang seram sangat Casey, dan kami pun pecut keluar dari tempat tu. Itulah kisah misteri pengalaman saya di Rifle Range Road tu. Tapi mungkin Casey boleh cubalah drive up ke Rifle Range, tapi bawa teman lah. Okey, terima kasih semua. Selamat malam. Terima kasih pada D, satu pendengar yang bagus. Bila ada dengar feedback dari anda semua yang sedang mendengar sekarang ni, anda ni kadang D jangan kecil hati sebab pendengar Ria Geng Momok ni ada kalanya ada yang dia panggil brutal honest, tapi sebenarnya okey lah, asalkan jalan ceritanya baik. Tapi ada juga yang suka dengan kisah yang dikongsi tempoh hari, dan kisah ni menarik. Rifle Range Road, kalau anda tak tahu ni, kawasan ni, kalau tak silap saya ni, kawasan berdekatan dengan tanah perkuburan, saudara. Hati-hati dan kawasan tu dan situ memang hutan sunyi sepi. Kalau anda pergi ke kawasan ni memang mungkin ada yang pernah ada pengalaman seperti ke Rifle Range Road. Okey, dan Nadi, terima kasih atas kisah anda yang dikongsi sama. Anda bayangkan pergi adventure waktu malam dan pergi tempat macam tu, memanglah kadang-kadang perasaan takut ni akan meluap-luap. Yang ini daripada pengirim kita, siapa ni, Zamri katanya. Hello Gizi, hello. Tadi di suaranya sweet boleh kenal-kenal. Kalau tak nak, tolong jangan block saya, nanti takut jadi macam kisah boy tadi. Wah kakak. Sempat bergurau di pagi hari. Amboi. Ini kiriman daripada Razlan katanya. Bro, kisah boy tadi agak sama yang terkena dengan adik saya. Tapi dia bukan pakai minyak, dia hantar barang tu terkena pada adik saya. Kesian, berbulan-bulan merawat adik saya. Setiap malam akan meracau nama lelaki ni lah. Contoh nama lelaki ni Hamid lah. Kata Hamid. Nama orang lama Hamid. Saya contoh pun orang lama punya nama. Hamid. Jadi dalam rumah dia akan pergi panggil Hamid, dan kemudian dekat dalam bilik dia akan pergi dekat tingkap, Hamid tolonglah Hamid. Dan proses nak merawat ni bukan mudah Kisi, sebab perkara ni, sihir ni dah terlalu lama dalam badan adik saya. Dan Alhamdulillah selepas beberapa bulan barulah adik saya dapat dirawat. Dan lelaki yang dimaksudkan ini terima padanya lah. Sebabnya dia hantar barang tu, dan saya pada waktu itu rasa marah sangat. Saya suruh pakar ni hantar balik dekat dia, dan dengan cara tertentu lah dia hantar balik. Benda ni sekarang menghantui dia, sebab dia gunakan benda ni untuk menghantui adik saya. Hamid dekat rumah, bayangkan Hamid. Oh, 2 kali 3 kali sebut Kenapa pula aku tersebut nama Hamid berkali-kali? Misteri Jadual.
Okey, kita akan teruskan voice note selanjutnya. Kalau tadi dari D, yang ini kiriman daripada nama saya Mr. Q dari Negeri Sembilan, Malaysia, peminat dengan Misteri Jam 12. Terima kasih pada Mr. Q. Siapa di sini yang sedang menonton, sedang mendengar orang Nogori? Ini dia, orang Nogori berkongsi pengalaman dalam Misteri Jam 12. Siap ada sound effect sendiri Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada DJ Casey dan geng-geng Mama. Saya Mr. Q dari Negeri Sembilan, Malaysia, mau berkongsi kisah yang dialami oleh rakan kolej dan diceritakan pula kepada saya. Saya harap kisah yang telah berlaku beberapa tahun lepas ini dapat dijadikan pengajaran untuk semua pendengar dan dijadikan tauladan. Waktu senja seringkali dikaitkan dengan waktu di mana makhluk-makhluk halus atau syaitan merayap. Kata orang-orang tua. Okey, minta maaf pada Mr. Q kurang jelas bila saya putarkan melalui saya akan cuba download kisah anda ni download dan berapa minit kisahnya saya tengok ni. Okey, kejap Okey, saya akan cuba download kisah yang anda kirimkan ni, lebih kurang dalam 7 minit 6 minit lebih 7 minit, dan saya akan upload balik. Bolehkah, adakah anda izinkan saya untuk upload balik di Facebook Ria sebagai kisah yang dikongsi? Kalau boleh, saya akan upload kisah ni sebentar nanti di Facebook Ria sebabnya di sini dia picking dia punya meter ni dia macam merah. Kalau dia terlampau banyak sangat merah dia naik sebab terlampau kuat. Saya dah pelankan ni. Nanti saya punya technician masuk, why are you picking Jadi harap maklum. Untuk pengetahuan semua, di dalam konti ni kita ada leveler lah, voice leveler ni, yang mana saya kalau berkongsi sesuatu ni tidak boleh lebih pada had dB yang ditetapkan. Jadi ini saya dah turunkan terlampau rendah ni, kemudian tetap dia picking takut nanti ada masalah. Dan kalau ada masalah teknikal ni, apa yang berlaku, mesin ni akan cut off dan tiba-tiba mic saya semua hilang, dan dia akan auto main lagu lah. Jadi terima kasih Mr. Q. Saya akan upload kisah anda sebentar nanti dengan mungkin di Facebook Ria untuk anda yang dengar minta maaf. Dan kalau boleh Mr. Q lain kali kalau nak kirimkan kisah boleh, tapi cuma suara tu jangan terlampau perlahan sangat bila too low and soft, music kuat, ada kalanya dia akan berlakunya picking di dalam konti ni. Satu effort yang baik, ada yang ramai puji wow, best kisi suara Mr. Q tadi Jadi kiriman daripada Said Nahar. Said Nahar berkongsi, Assalamualaikum kisi. Waalaikumsalam. Nama saya Said Nahar. Saya nak berkongsi satu kisah kejadian yang berlaku. Pengalaman yang tak dapat saya lupakan ini terjadi pada tahun 2004. Lama ni Waktu tu saya baru sahaja habis sekolah menengah kisi, dan saya mencari kerja part time. Dan saya dapat satu kerja ni, kerja 2004 2004 ni kasih flyers dekat rumah-rumah orang tak boleh masuk letterbox, kena pergi dari rumah ke rumah. Jadi ada kalanya saya akan tipulah masuk letterbox. Kalau dapat tahu, gaji boleh kena potong dan saya boleh diambil tindakan lah. Jadi saya takut ada kalanya memang saya masuk letterbox, dan bila terdengar kawan saya seorang ni kena tangkap, saya terus berhenti daripada melakukan hantar surat melalui peti surat lah, dan saya terpaksa lah daripada atas turun bawah pergi rumah orang, letak satu-satu depan pintu rumah orang. Jadi kisah saya ni, pengalaman saya 2004 lepas secondary school cari kerja part time, dapat kerja ni, dan kerja ni pula
apa yang berlaku ni, dia ada time, ada shift lah, ada shift pagi, shift petang dengan shift malam. Shift malam ni bermula pukul 6 petang sampai pukul 9 malam. Dia 3 jam je kisi kerja. Jadi begitu juga dengan pagi 3 jam, dan petang ni pun 3 jam. Kami akan pergilah dari rumah ke rumah, dan dia akan beri kami satu peta estate perumahan. Kami tak boleh pilih. Dia akan cakap, okey, hari ni cover this area. Dia disuruh cover area kawasan ni, dan dia akan tunjukkanlah blok-blok mana yang dah cover, yang belum. Saya pun pergilah. Saya ingat lagi kejadian ni berlaku, saya cover area Aljunied. Estate perumahan di Aljunied pada tahun 2004. Saya pun mula dari atas ke si. Saya pergi dan sampailah satu tahap ni, jam dah hampir 8 lebih malam, dah dekat pukul 9. Ini last block yang saya kena cover. Dan saya pun cover kisah, saya keluar. Katanya di sini, ini kisah ni kongsi sama. Saya keluar daripada saya naik atas, saya keluar daripada lift, saya pergilah satu ke satu rumah, saya letak flyers. Kemudian sampai dekat satu rumah ni, saya jalan, rumah seseorang ni, banyak rumah saya pergi semua tutup pintu, dah malam kan, tutup pintu. Ada rumah yang buka pintu, saya tak berani nak letak, takut kena marah. Lazimnya saya akan selitkan dekat tepi pasu lah, dekat tepi tingkap. Saya akan lalu depan rumah tu. Dan rumah satu makcik ni, rumah dia gelap ke si. Pintu dia tak tutup habis, dia rapatkan, tapi nampaklah dalam rumah tu ruang tamu gelap. Saya pun angkat kertas tu, saya letak dekat pintu, kemudian jatuh, masuk terus melalui pintu kecil tu. Apalah nasib saya, benda tu masuk gitu. Saya pun jalan, tiba-tiba saya dengar suara kat belakang. Oi, hello, oi. Saya pusing belakang, saya nampak ada makcik ni, rambut dia putih ke si, putih sangat. Saya tengok dia. Dia keluarkan tangan dia, tapi nampak kepala ada macam tepi pintu ni. Dia keluar tangan. Hoi, sini. Hoi, hello. Baik, mendengar 897 FM. Saya takut ni kisi. Saya pun toleh belakang, saya datang kat depan. Ya cik. Mata dia terbeliak, dia tengok saya, rambut dia putih Dia tengok saya, dia tenung. Cik, sorry cik. Saya dia diam. Dia diri, dia tengok saya, dia tenung. Dia tengok saya. Dia tengok gini, tenung, tengok saya. Woi. Tadi dia panggil kan? Woi, bila saya datang ni dia diam. Saya minta maaf lagi cik. Sorry cik, minta maaf cik. Kesi tiba-tiba makcik ni dalam rumah yang gelap dia toleh belakang. Dia kata, "Hey Seri. Makcik ni daripada berdiri dekat tengah-tengah pintu ni, dia beralih ke sebelah kiri sikit. Dia tengok sebelah kanan. Seri, kau tengoklah budak ni. Kau ikut dia balik. Kisi waktu tu dalam hati, kenapa pelik nak makcik ni? Saya pusing, saya lari sampai dekat ujung, tak turun lift tingkat atas kisi, saya lari turun bawah macam lipas kodong. Daripada tingkat atas tu saya turun tangga, lompat, turun lompat sampai dekat tingkat 1. Saya tak tahulah makcik tu tak siuman ke, gila ke, tapi itulah waktu yang paling menyeramkan bila saya kerja part time. Makcik tu berbual dengan siapa sih? Tapi saya tahu Casey, tapi makcik tu macam ada orang. Okey, salah. Nampaknya saya dah sampai di penghujung rancangan MJ12 ya. Wow. 1 jam lebih saya jalan terus sebab banyak email ya. Seperti saya katakan, saya nak clear banyak email yang backdated, backlog. Saya terlalu banyak sangat. Dan saya akan cubalah ya, selagi daya dan termampu. No joke 1,5 jam bercakap tanpa henti. Ya, saya pernah pada tahun 2000 berapa?
Saya lupa tahunnya. Saya pernah mendapat anugerah buku rekod Singapura. Saya masa itu mengambil cabaran DJ 24 jam. Bermula 10 malam saya DJ non-stop, tak tidur, sampailah 10 malam keesokan hari. Dan Alhamdulillah, dengan bantuan kawan-kawan yang beri sokongan, bantuan para pendengar yang waktu itu juga memberikan sokongan melalui Facebook, saya dapat bertahan selama 24 jam DJ non-stop. Tak boleh tidur dan setiap saya rasa 15 minit kalau tak silap, setiap 15 minit untuk mencapai rekod tu saya kena bersuara. Saya tak boleh macam main lagu lah 1 jam, tak boleh. Jadi setiap 15 minit saya kena bersuara dalam 2-3 minit. Kemudian saya boleh main lagu 15 minit, bersuara lagi 2-3 minit. Itulah antaranya. Dan saya mendapat anugerah rekod lah, solo 24 jam DJ non-stop. Ya saudara, kalau saya tak berhenti ni pun saya akan teruskan, ya, tapi nampaknya masa tidak mengizinkan. Izinkan saya berpantun pada semua. Terima kasih yang menonton, yang mendengar.